Alamak, pagi ni aku dah lambat. Pagi ni aku nak try makan telur sebelum masak je. Mula kita ambil telur dulu. Kita buka, lepas tu ambil bekas untuk letak telur. Kita letak je 2 biji telur dekat dalam ni. Masukkan. Tuang air sampai paras telur. Automatic air boiler ni korang, dia ada 7 preset yang korang boleh pilih. So sebab aku nak buat telur separuh masak, aku pilih option L2 Hot Spring Egg. Lepas tu tunggu je lah sampai dia masak. Nanti bila dia dah masak, dia akan bunyi. Sementara nak tunggu dia masak tu, boleh pergi buat kopi dulu. Ui, dia dah bunyi kan? Dia dah bunyi. Maksudnya dia dah siap. Bila dia dah siap, tunggu apa lagi? Boleh terus angkat lah. Aku tak sabar nak pecahkan, nak tengok jadi ke tak telur separuh masak. Ui, jadi cantik. Tengok, perfect kan telur separuh masak. Goyang-goyang weh, goyang-goyang. Telur macam ni makan pagi-pagi, makan pula dengan kicap, lada sulah. Tak pun, kalau nak makan dengan roti pun sedap korang. Serius, memang senang sangat buat telur separuh masak pakai automatic air boiler macam ni.